Hai, ini adalah video cara-cara untuk daftar akaun sebagai pelajar dan AutoCAD installation. Video ini dibuat khas kepada pelajar Politeknik Mukah. Pelajar boleh guna software AutoCAD secara percuma selama 1 tahun. Pertama, perlu ada komputer atau laptop dengan internet. Yang kedua, email pelajar boleh guna Gmail ataupun email Politeknik. Yang ketiga, sediakan soft copy atau image kad pelajar. Yang keempat, sediakan soft copy slip keputusan yang terkini. Yang kelima, sediakan soft copy surat tawaran kemasukan ke Politeknik. Terdapat 3 proses. Yang pertama adalah create account. Yang kedua adalah proses sign up sebagai pelajar. Yang ketiga adalah download software AutoCAD dan proses installation. Langkah pertama sekali, pergi ke website autodesk.com. Klik sign in. Kemudian, klik create account. Masukkan email anda. Kemudian, tik I agree to the Autodesk term of use and acknowledge the privacy statement dan klik next. Satu kod 6 digit akan dihantar ke email anda. Sila semak email dan dapatkan kod 6 digit tersebut. Masukkan kod 6 digit, kemudian klik next. Masukkan first name dan last name. Pastikan nama penuh sama, seperti di dalam slip atau surat dan kad pelajar. Contoh format nama, tengok di sini. Create password. Kemudian, klik create account. Create account telah selesai. Seterusnya, proses bahagian kedua. Sign up atau daftar sebagai pelajar. Pergi kepada main page. Kemudian, klik support. Kemudian, klik educational support. Scroll down, kemudian klik get product. Lepas tu, cari AutoCAD dan klik select. Di bahagian student, klik select. Di bahagian customer details, pergi ke educational role. Pilih student, kemudian masukkan tarikh lahir dan klik continue. Kemudian, di bahagian Educational Institution, Country, pilih Malaysia. Di bahagian Address, masukkan Politeknik Mukah. Kemudian, pilih Politeknik Jalan Oya 96400, Mukah, Sarawak. Dan bahagian City, State dan Postal Code akan diisi secara automatik. Kemudian, pergi scroll bawah sedikit. Di bahagian School Information, Institution Type, pilih University or Post-Secondary. Di bahagian Name of Education Institution, masukkan Politeknik Mukah. Kemudian, pilih Politeknik Mukah, kurungan Mukah. Masukkan website pmu.mypolycc.edu.my. Kemudian, di bahagian graduation date, sila masukkan tarikh dijangka tamat pengajian atau tarikh graduation. Kemudian, tik this information is accurate and match the education provided by my school dan klik continue. Seterusnya, upload slip keputusan, surat tawaran dan kad pelajar. Drag and drop.
Soft copy boleh dalam format PDF, JPEG, PNG dan GIF file. Drag and drop. Selepas itu, klik Continue. Kemudian, klik Submit. Permohonan anda telah dihantar dan pihak Autodesk akan verify dokumen anda. Sila tunggu email daripada Autodesk. Setelah selesai Autodesk verify dan lulus, anda akan dapat 2 email seperti ini. Jadi, anda telah berjaya daftar akaun sebagai student untuk menggunakan software AutoCAD secara percuma. Seterusnya, bahagian 3. Download software AutoCAD dan install. Pergi kepada Support. Kemudian, klik Educational Support. Scroll ke bawah. Klik Get Product. Kemudian, ada welcome message dan nama anda. Pergi ke AutoCAD dan klik Select. Kemudian, klik Access Product. Pergi ke AutoCAD. Pergi klik Pull Down dan klik Download. Proses download bermula. Klik Next. Klik Install. Proses installation bermula. Satu ikon AutoCAD akan wujud di desktop. Selesai installation. Then, klik Start. Klik Sign in with your Autodesk ID. Proses sign in berjalan. Klik Open Product. Kemudian klik Open Autodesk Identify Manager. Selesai, anda telah berjaya dan boleh mula menggunakan software AutoCAD.